Semua orang yang melaksanakan ibadah haji mengharapkan ibadah haji mereka diterima oleh Allah. Dalam kata lain, mabrur. Namun tak ramai orang yang mengetahui bagaimana nak dapatkan haji yang mabrur. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dah menyebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan baginda Nabi dah sebutkan dalam hadisnya yang mulia. Dalam Al-Quran Allah kata apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Komponen penting yang perlu dilakukan ketika mana orang nak mendapatkan haji yang mabrur, yang pertama, jangan dia buat perkara-perkara yang tak senonoh. Dan yang kedua, jangan dia cakap perkara-perkara yang kotor. Dan yang ketiga, jangan dia berbantah-bantah. Ini 3 komponen utama yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan supaya seseorang itu ibadahnya, hajinya mendapat kemabruran. Pertama adalah perkataan yang tidak senonoh. Jadi perkataan yang tidak senonoh ni terbahagi pula pada 2. Yang pertama, yang memang tak boleh diucapkan ketika di luar ibadat haji. Maksudnya, kalau ketika di luar ibadat haji pun ianya perkara yang tak dibenarkan, maka lebih berat lagi kalau dilakukan ketika di dalam ihram. Dan yang kedua, perkataan yang asalnya boleh, namun apabila berada di dalam ibadat haji, ia tidak dibenarkan. Apa contohnya? Iaitu hubungan kelamin. Yang kedua pula adalah perbuatan yang fusuk. Perbuatan yang fusuk juga seperti mana perkataan tadi, dia terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, perbuatan yang sememangnya ketika mana di luar ihram pun ianya adalah merupakan dosa. Maka apabila seseorang berada dalam ihram, lebih utama untuk ditinggalkan, bahkan azabnya lebih berat. Dan yang kedua adalah perbuatan yang asalnya dibenarkan, namun ketika di dalam ihram, ianya tak dibenarkan. Contohnya apa? Perbuatan memakai wangi-wangian. Asalnya, tak ada masalah sesiapa pun untuk memakai wangi-wangian, yang penting mengikut aturan syarak benarkan. Namun ketika berada dalam ihram, sifat ubudiyah, perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang di dalam ihram tidak dibenarkan untuk berwangi-wangian ketika berada di dalam ihram. Perkara ketiga pula tadi kita sebutkan adalah berbantah-bantah. Termasuklah di dalam kategori berbantah-bantah apa sahaja pertengkaran, pertelingkahan. Bahkan sebahagian guru-guru kita menyebutkan termasuk dalam kategori jidal adalah kita tawar-menawar dalam ketika kita berada dalam ihram. Sebab itu ketika kita menunaikan ibadah haji, maka pelihara ketiga-tiga perkara ini untuk menjadi jalan keselamatan dan kemabruran dalam ibadah haji. Dalam hadis, baginda Nabi menambah satu lagi. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Nabi, "Man hajja lillah." Dan ini sebenarnya kunci kepada kemabruran. Apa dia? Apabila dia nak menunaikan ibadah haji, jadikan hajinya itu semata-mata kerana Allah. Jadi jangan pergi haji dengan niat kerana ikut kawan-kawan, kerana ikut keluarga, kerana dah banyak pergi negara-negara luar tetapi tak pergi menunaikan haji. Tapi pergilah haji kerana kita sebenarnya hamba Allah Ta'ala dan berusaha mengikut guideline yang Allah berikan. Jangan cakap yang tak elok, jangan buat yang tak elok, jangan bergaduh dengan orang. Orang yang jaga 3 perkara ni dan betulkan hatinya untuk Allah, insya-Allah kemabruran buat dirinya nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.